Menjelang himpunan mangsuh esok, komander perhimpunan tersebut, Salahuddin Ayub, hari ini memberi jaminan ianya akan berlangsung secara aman. Beliau yang juga naib Presiden PAS dalam satu sidang media tengah hari tadi berkata, tidak timbul soal JMI sengaja mahu bertembung dengan penyokong ISA kerana ianya telah dirancang sejak awal lagi. Bahawa saya yang telah dilantik sebagai Chief Commander, sebagai ketua kepada komander ini, ingin memperjelaskan bahawa himpunan besok akan diadakan secara aman, dan ini notis ini telah pun kita berikan kepada rakyat Malaysia lebih kurang 6 bulan yang lalu. Dan kalau ada pihak yang mengatakan bahawa kita sengaja mencari tarikh ataupun sengaja mencari sebab untuk bertembung dengan kumpulan yang satu lagi, maka di sini saya ingin menyatakan bahawa kita telah merancang program ini lebih kurang setahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Jadi tidak timbul masalah kita sengaja mencari tarikh ataupun kita sengaja mencari sebab untuk kita bertembung tarikh dengan pihak yang satu lagi. Sehubungan itu, beliau menyeru seluruh rakyat yang menentang ISA turut serta dalam himpunan esok, dan kepada ahli PAS, beliau meminta agar tidak terpengaruh dengan fatwa yang mengharamkan orang ramai menyertai himpunan tersebut. Ini satu PC press conference yang rasmi atas nama Pakatan Rakyat bahawa besok kami akan tetap mengadakan perhimpunan, dan inilah merupakan suatu arahan yang saya berikan kepada semua rakyat Malaysia besok yang cintakan kepada keamanan, yang cinta kepada kebebasan, supaya kita sama-sama turun besok secara aman untuk menentang akta yang zalim ini. Begitu juga bagi pihak PAS, pimpinan tertinggi kami iaitu Al-Mursyidul Am, Datuk Tuan Guru Abdul Aziz bin Nikmat, dan juga Datuk Seri Presiden PAS telah pun mengeluarkan kenyataan terkini bahawa adalah menjadi suatu kewajipan kepada mereka yang menentang akta yang zalim ini untuk hadir beramai-ramai besok jam 2 petang. Dan dengan kenyataan itu, maka himpunan ini telah mendapat very strong support, satu dukungan yang cukup kuat daripada semua parti dalam Pakatan Rakyat. Beliau turut membidas kenyataan timbalan Ketua Polis Negara yang mendakwa dua pihak iaitu anti dan pro ISA saling mencabar. JMI, kata Salahuddin, tidak pernah mengeluarkan kenyataan berunsur provokatif kepada mana-mana pihak, sebaliknya berusaha memastikan himpunan esok berjalan lancar. Dan saya juga untuk mengulas kenyataan timbalan Ketua Polis Negara pada hari ini bahawa yang mengatakan dua kumpulan ini saling mencabar. Saya tak tahu, saya rasa dalam sepanjang PC press conference ataupun ceramah ataupun apa juga sebaran yang kita keluarkan atas nama JMI dan saya sendiri sebagai komander, saya tidak pernah dan kami tidak pernah untuk mengeluarkan kata-kata mencabar mana-mana pihak. Tidak pernah. Jadi tidak timbul masalah yang mengatakan dua kumpulan ini saling mencabar. Tidak timbul. Apa yang saya nak cakap dan saya nak tekankan pada pagi ini ialah perhimpunan besok akan diadakan secara aman. Himpunan mangsuh dijadual bermula jam 2 petang esok dengan 3 lokasi perkumpulan iaitu di Masjid Jamek, Kompleks Membeli Belah Sogo dan Masjid Negara. Peserta himpunan dinasihatkan keluar awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan.